Apa itu retinol? Hai Vitala Lovers, Miss kat sini. Di dalam segmen Satu Hari Satu Fakta ini, saya nak share mengenai apa itu retinol dan fungsinya. Retinol adalah sejenis retinoid dan ia merupakan salah satu daripada bentuk vitamin A. Bahan ini pada asalnya digunakan sebagai ubat jerawat sekitar tahun 1970-an. Walau bagaimanapun, kajian menemui fungsi lain di mana ia mampu mencegah penuaan. Sebagai salah satu bahan utama dalam produk anti penuaan, retinol dikatakan mempunyai keupayaan untuk merangsang penghasilan kolagen. Produk skincare biasanya mengandungi retinol palmitate, retinol, retinaldehyde atau adapalene. Adapalene juga terdapat dalam banyak produk untuk merawat jerawat. Terdapat juga jenis retinol yang lebih kuat seperti tretinoin dan tazobactam. Kedua-duanya memerlukan preskripsi kerana ia mempunyai kesan yang kuat pada kulit. Kesannya kelihatan lebih cepat tetapi risiko keradangan juga lebih besar. So, saya sarankan untuk anda memastikan produk skincare anda mengandungi bahan retinol yang betul dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Kalau anda kurang yakin dan inginkan wajah muda remaja, Vitara Medispa menawarkan rawatan Cleopatra Gold Therapy kerana ia mengandungi bahan-bahan yang selamat dan boleh membantu anda untuk mengurangkan garis-garis halus, kedutan pada wajah, anti penuaan, awet muda dan mencerahkan kulit. Jika anda berminat, boleh dapatkan rawatan di Vitara Medispa.